Anda kenapa berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia melakukan ibadah korban semasa Hari Raya Haji? Semuanya bermula dengan satu ujian keimanan yang paling berat dalam sejarah manusia. Beribu tahun dahulu, Nabi Ibrahim AS mendapat dalam mimpi itu Allah memerintahkannya untuk mengorbankan anaknya yang sangat dikasihi, Nabi Ismail AS. Ia bukan sekadar mimpi, tetapi satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hatinya seakan-akan direntap, Nabi Ibrahim tetap taat tanpa sebarang keraguan. Dalam perjalanan menuju tempat penyembelihan, syaitan muncul, cuba menanam rasa ragu dalam hati Ibrahim. Namun Nabi menghalaunya dengan melempar batu sebanyak 3 kali. Satu simbol ketaatan yang masih diabadikan dalam ibadah haji hingga ke hari ini. Anaknya juga menerima perintah itu dengan penuh reda. Beliau berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan dapati aku insya-Allah daripada kalangan orang-orang yang sabar." Dan saat Nabi berhampir menyembelih anaknya, Allah Subhanahu Wa Taala menggantikannya dengan seekor kibas yang dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Ismail terselamat dan keimanan Nabi Ibrahim terbukti sempurna. Peristiwa agung inilah yang menjadi asas kepada sambutan Hari Raya Adil Adha, hari di mana umat Islam berkorban. Bukan atas dasar kekejaman, tetapi sebagai lambang ketaatan, kasih sayang dan pengorbanan tulus semata-mata kerana Allah. Pernah dengar kisah ini sebelum ini? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Adakah anda sanggup menghadapi ujian keimanan seperti ini? Jika kisah ini menyentuh hati anda, tekan butang suka dengan orang yang anda sayangi dan ikuti kami untuk lebih banyak kisah Islamik yang menginspirasi. Selamat Hari Raya Haji.